Bilalah kau nak balik ni, nak? Rindunya mak Kak Suha. Tak apalah. Suha mesti balik tahun ni. Dah janji. Suha cakap Suha rindu kat ketupat mak. Mak ni buat banyak untuk Suha tahun ni. Baliklah nak. Mak rindu kat Suha. Bergemar suara takbir di Suha ni dah seminggu tak jawab phone. Sibuk ke tu? Mak tunggu ya nak. Kita banyak kerja kena buat. Assalamualaikum. Oh, Timah. Senang. Waalaikumsalam. Boy, masih baru ke tu? Suha yang belikan. Tapi baru ada tenaga nak pasang tu Oh, cantik. Tu, Suha, balik ke? Belum. Tapi dia dah janji dah. Tahun ni dia balik. Ya. Hai, tak apalah, Timah. Okey, tak apalah, Timah. Pergi minta diri dulu tau. Saya nak buka ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ni Ibu Suha ke? Waalaikumsalam. Ya ni, makcik ni Ibu Suha. Siapa ni? Saya ni Risha, kawan Suha. Harap makcik bersabar. Saya ingin maklumkan yang Suha kemalangan semalam. Dan dia tidak dapat diselamatkan. Saya minta maaf makcik. Hak polis maklumkan Suha dirangka oleh pemandu mabuk ketika dalam perjalanan pulang ke rumah. Saya baru dapat telefon Suha dan terus menghubungi makcik. Saya tutup telefon, makcik. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan sentiasa sayangkan Suha. Mak reda nak. Dengan ketentuan Allah, ambil Suha dari mak. Mak akan sentiasa sayang Suha. Selamat Hari Raya Suha.
Jangan senyum. Oh, okay, wait. Memang kena senyum pun. Memang kena senyum pun, sorry. Okay, sorry. Suha ni. Dah malu. Baru apa? Suha beli